Okey, selamat datang ke perlumbaan kereta F1 bagi 2026 Brohaven pada tahun ini. Berikan tepukan gemuruh. Okey, jadi kita pun dah ada peserta-peserta. Jadi, yang mana yang baru masuk, silakan duduk di tempat masing-masing. Selamat datanglah ke perlumbaan pada hari ini. Boleh tak kita berikan sorokan ramai-ramai kepada perlumbaan kita pada hari ini? Saya dah sedia dah. Saya nak tengok siapa yang menang. Kalau boleh, saya nak warna merah menang. Merah, 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 merah. Kalau saya nak warna biru. Biru boleh menang. Biru, biru, biru maju jaya. Biru, biru, biru maju jaya. Okey, ramai juga orang-orang penyokong kita pada hari ini. Jadi, mari kita semua ready di garisan-garisan ini. Jom. Peserta-peserta kita pada hari ini. Bukan peserta lah. Semua orang boleh berdiri dekat kawasan kotak ni untuk korang menyaksikan pergerakan permulaan bagi perlumbaan kita pada hari ini. Jadi janganlah pastikan korang jangan kacau mereka nak berlumba, nanti korang kena langgar tak pasal-pasal. Jangan duduk sini. Siapa duduk sebelah saya ni? Jangan duduk. Saya je yang akan bertugas pada hari ini. Jangan sampai saya marah korang. Perlumbaan F1 pada hari ini banyak memberkati korang semua sebenarnya. Jadi kita tengok siapakah yang boleh menang pada hari ini. Korang rasa tim mana boleh menang? So jom kita pergi ke belah pahat. Okey, korang ready je dekat sini. Okey, tengok diorang. Jom saya nak ke sana kejap. Sekejap. Okey, jadi kita bersama dengan peserta-peserta kita pada hari ini. Jadi marilah kita tengok kepada semua peserta kita pada hari ini. So kita di barisan pertama kita ada siapa yang cik ya? Boleh perkenalkan diri? Nama saya Nadim, cik. Nama saya Nadim. Jadi saya warna mewakili warna kuning lah orang katakan. Jadi untuk hari ni warna kuning akan menang. Jangan risau, warna kuning ni banyak berkat dia sebenarnya. Korang ingat saya tak menang ke? Nadim ni bos. Nama Cik Nadim dah siap pegang trofi awal. Tapi jangan risau cik. Cik jangan belagak sangat cik. Ramai lagi peserta kita. Jom kita jumpa peserta yang lain. So kita bersama Ryan kat sini. Okey. So cik boleh memperkenalkan nama dulu tak? Saya ni salah satu orang yang terkenal dekat Brohaven ni sebenarnya. Saya ni dah banyak lah join motor racing, perlumbaan-perlumbaan lain. Saya sentiasa menang. Ini setakat F1 saya boleh menang lah. Jangan risau. Jadi nama saya memperkenalkan Ryan. Jangan korang lupa lah. Ini Ryan tau. Ini Ryan. Korang ingat Ryan tak boleh menang ke? Ini Ryan lah. So korang support warna biru. Okey, boleh? Okey, itu saja cik. Okey, terima kasih kepada Cik Ryan So jom kita menjumpai peserta F1 seterusnya. Jadi kita bersama siapa di sini cik? Boleh memperkenalkan nama? Okey cik. Nama saya semestinya orang yang paling tampan dekat Brohaven ni sebenarnya. Tapi saya malas lah nak beragak kan. So nama saya Hisham. Ramai dikenali oleh He. So sebab saya Hisham, orang panggil He. Okey, kalau korang nak tahu, saya ni orang yang paling lawak ataupun orang yang paling handsome dekat Brohaven ni yang akan menang game apa orang panggil apa cik nama dia? F1. F1 untuk turnamen hari ni. Jangan risau, warna hijau akan menang. Korang support warna hijau. Okey, support warna hijau. Okey, so siapa yang support warna hijau boleh dah support kan? So terima kasih kepada Cik Hisham. Okey, so jom kita ke seterusnya. Ini macam kenal je ni korang mesti kenal. Ini orang yang paling famous dekat Brohaven ni. Memperkenalkan nama cik? Semestinya nama saya malas saya nak belagakkan. Saya ni sebenarnya introvert. So saya malas nak belagak, nak menunjuk kat orang yang saya ni hebat orang kata. Batuklah sekali, sabar. Banyak sangatlah kahak ni sebenarnya. Sabar. Aduh banyak sangat saya batuk ni. Memperkenalkan nama saya Riz, orang yang paling famous lah dan ganteng orang sebenarnya dekat Brohaven ni. Jadi kalau saya menang kan, saya nak belanja awet-awet yang ada dekat Brohaven. Jangan risau semua mesti akan suka dengan saya. Saya ni raw orang kata. Jadi kalau sokonglah warna merah. Warna merah pasti akan menang.
Bukan main cik tak apa cik. Semoga cik menang. Saya pun sokong cik. Nanti saya cuba minta dekat ref untuk bagi cik menang ya. Yang lain tak dengar, jangan risau. Tapi aku cakap dengan mic. Aduh, dia orang dengar lah ni. Aduh, tak apalah. So terima kasih cik. So jom kita pergi ke perlombaan ke seterusnya. Ini warna kray. Apa nama ni? Warna apa ni tapi tak apalah. Cik, boleh berperkenalkan nama tak? Okey cik, saya ni salah satu orang motomotif lah, yang kerja motomotif, yang pandai bawa kereta, pandai racing. Saya ni works lah. Orang mesti tak kenal saya kan? Sebab saya selalu introvert. Saya tak keluar rumah. Tapi saya ni selalu main video game kereta. Ni top piala saya ni. Ini piala zaman 2015 ni. Saya menang champion. Tapi tahun lepas tu saya kalah lah sebab saya new. Tapi tak apa. Untuk pertandingan F1 kali ni saya akan menang. Jangan risau. Ini was lah geng. Let's go. Okey, terima kasih kepada Cik Was ya. Semoga Cik Was boleh menang ya. So jom kita pergi ke peserta seterusnya yang terakhir pula. Jadi Cik boleh memperkenalkan nama. Ini bukan main warna kuning ni. Mestilah sebenarnya. Nama saya, kalau korang nak tahu lah. Saya ni walaupun slay saya ni, saya perlulah main game F1 ni. Saya ni memanglah macam ni. Tapi jangan risau, nampak tak piala yang depan saya ni? Ini piala yang ke 200 tau. Tak mungkin lah saya menang lah. Korang sokong lah warna kuning. Nanti nama saya Abel Mikhail. Korang jangan lupa Abel Mikhail boleh menang kali ni. Jangan risau lah. Jadi itu je daripada saya. Korang sokong lah warna kuning. Terima kasih. Okey cik, tak apalah. Geli pula aku dengan dia ni. Tak apalah. Kereta terbang. Kenapa pula kereta F1 ni? Jangan terbang. Jangan langgar orang lain. Aduh, dah buat masalah dah kereta ni. Tapi tak apa. Dah ada ref. Cik ref. Macam mana? Cik ref pula. Cik ref. Macam ni kita nak mulakan bila cik ref Okey. Jadi kita nak mulakan sekarang pun boleh juga. Terima kasih pada MC kita. Jadi kita boleh mulakan sekarang lah. So Encik boleh kira daripada tepi. Saya akan duduk tengah ni. Jangan risau. Okey, boleh Okey cik, baik. Okey, jadi kepada semua peserta-peserta yang melihat daripada tepi, daripada kanan, kita tengok, dia orang suku merah lah geng. Tengoklah. So jadi, mari kita menyaksikan perlombaan F1 pada pagi ini. Let's go. Okey, kita duduk tepi dulu, saya kena langgarkan. Okey, kita buka ni sikit. Buat video sikit, janganlah, sabarlah. Okey, jadi arahan kepada semua pelumba, janganlah main jalan tikus, jangan langgar orang kalau boleh, dan juga janganlah main tipu. Siapa yang main tipu, kami akan disqualify. Faham? Mestilah faham cik. Saya ni dah berlumba berapa banyak tahun dah. Saya ni boleh menang. Jangan risaulah. Okey, jadi kalau macam tu, kita boleh mulakanlah. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3, mulakan. Go. Let's go. Aku boleh menang. Let's go. Okey, let's go. Aku boleh menang. Let's go. Terbang pula tepi tu. Let's go. Aku boleh menang. Let's go. Aku boleh menang. Aku pasti boleh menang. Ada orang ke depan aku. Alamak. Aku kena menang. Let's go. Ya, aku menang. Let's go. Aduh, aku kalah dah pula. Diorang ni melanggar-langgar. Tak pasal-pasal aku juga yang kena. Aduh. Itulah tu. Aku pun sama. Diorang ni main tipu lah. Aduh, main dah lah tipu. Tak aci lah. Mana orang yang kita kata? Ini Riz lah. Mana pernah main tipu. Korang ni ini Riz lah. Tak pernah main tipu-tipu.
Jadi, kita boleh tengoklah daripada persembahan sebentar tadi, perlumbaan F1 yang juga menarik sebenarnya. Kita boleh dapat tengoklah dia orang ni berlanggar-langgar kan. Berpusing sana berpusing ni, salah masuk jalan pun ada kan. So kita boleh tengoklah situasi dia orang macam mana. Dia orang ni sebenarnya tidak terima kekalahan dia orang. Sabar sekejap. Mic saya tak betul ni. Saya betulkan dulu. Okey. Jadi, so korang janganlah main tipu, betul tak? Jadi jom kita tengok memperasmikan bagi pemenang-pemenang F1 Brookhaven pada tahun 2026 ini. Dan saya menjemput Nik Mahira untuk memberikan hadiah kepada pemenang-pemenang tersebut. Okey, jadi kita boleh tengok daripada sisi kita, kanan kita telah berbaris ni pasukan-pasukan yang telah menang. Tapi ada juga yang berbaris yang kalah, ya tak apalah. Jadi kita jemput pemenang pertama, ya. Mari kita sebutkan nama dahulu. Jadi kami mempersilakan pemenang tempat ketiga. Kami menjemput Mikael daripada F1 Kuning. Dipersilakan naik ke atas pentas. Ini beliau telah memotong ramai orang juga, tapi dia tak dapat memotoris. So bagilah piala tu. Okey. Jadi boleh bertakat gambar dulu. Cekrik. Kecantik macam tu. Okey, dipersilakan turun Cik Mikael ya. Jadi kita akan mempersembahkan peserta-peserta yang kedua yang telah memberjayakan pemenang F1 pada tahun ini. Juara kedua, kami menjemput Was yang telah berjaya memenangkan tempat kedua. Jadi berikan tepukan gemuruh. Tanya. Bukan main. Okey, jom. Sila naik atas pentas. Slow-slow di jalan. Naik atas pentas si Wax dia. Mana Wax ni? Tak muncul-muncul. Ni bukan Wax ni. Ini siapa ni? Ini siapa? Janganlah aduh, boleh pula. Taulah dah kalah. Aduh, Wax. Ini Wax geng. Sungguh tampan dan bergaya. So, ni Mairu boleh dia dah pegang duit dah, bagi hadiah. Ni Mairu boleh berikan hadiah kepada Wax. Sila ambil Wax ya. Okey, jadi terima kasih. Dan kami menjemput bagi kemenangan Obi pula. Perlumbaan F1 pada tahun ini, kami menjemput adik Muhammad Riz untuk kena atas pentas bagi pemenang pada tahun ini. Berikan tepukan gemuruh, iaitu Starboy kita. Yang korang kenal kan. Yang dia kata kalau menang dia nak belajar semua awet-awet dekat Brookhaven ni. Betul tak Riz? Betul lah kan? Takkan tipu. Saya ni mana pernah tipu. Okey, lepas habis ni saya akan belanja ramai orang. Jangan risau. Saya ni orang baik, okey? Terjatuh pula. Jadi, terima kasihlah juga kepada korang juga yang tolong berikan semangat kepada warna merah, iaitu Riz kan. Berikan tepukan gemuruh lagi. Amboi, bukan main ya. Jadi, terima kasihlah untuk korang yang mana tengok perlumbaan F1 pada tahun ini. Tahniah kepada semua player. Berikan tepukan gemuruh lagi. Okey geng, terima kasihlah untuk RP kita pada hari ini. RP perlombaan F1 Brookhaven. So kita boleh tengoklah berlomba tadi. Bukan main belagak baju merah tu kan. Jadi jangan lupa korang untuk subscribe YouTube channel Viz, like, comment and share. Dan juga komen lah yang smart-smart kan, kata F1 ni best lah kan. Alamak, bateri pun dah sikit. Jadi jom, terima kasih semua. Bye bye. Jangan lupa subscribe.